zakain. Dia bagi anak dia cerdik, piau. Kita pula anak yang beku, yang takut agama, yang piau-piau pergi cari dunia. Yang nak mengumpul macam-macam. Itu masalah. Satu pondok, kawasan pondok, kata anak murid ada 400-500 orang kan. Situ je kadang-kadang 3 tok guru dia. Tok guru besar. Kepala telaah yang bantu guru, yang mengaji 20 tahun semua, 4-5-6 orang. Bayangkan kalau segi kawasan pondok tu beratus macam tu. Itu yang turun Fatani. Yang tak turun di Bukit Jihad sana lagi banyak. Bayangkan sebab apa ni? Ini yang pertama, zakain, cerdik. Yang cerdik tu diantuk tempat jadi. Ya. Kita kadang budak tak jalan, kita jangan salahkan cikgu pun. Kadang-kadang budak memang tak boleh jalan. Puas cikgu bantai pun tak boleh jalan ke, penyakit kan. Kan nyanyi ke budak. Itu satu. Zakain wa hirs. Hirs makna betul-betul dia ada semangat, tamak nak mengaji ilmu.